Selamat pagi semua. Hari ini kita bukan hanya bercakap tentang angka, kita bercakap tentang nilai yang paling berharga dalam mana-mana organisasi, integriti. Skandal SRC International bukan sekadar berita utama. Ia adalah salah satu kes penyelewengan dana awam terbesar dalam sejarah Malaysia, melibatkan 42 juta yang dipindahkan ke akaun peribadi. Peristiwa ini telah menggagalkan kepercayaan rakyat terhadap institusi yang sepatutnya melindungi mereka. Hari ini kami akan membawa anda analisis mendalam tentang apa yang berlaku, mengapa ia berlaku dan bagaimana kita memastikan ia tidak berlaku lagi. Latar belakang dan kelahiran SRC The Foundation. Mari kita lihat kembali ke tahun 2012. SRC International ditubuhkan sebagai anak syarikat 1MDB di bawah Kementerian Kewangan. Matlamat asalnya sangat hebat, pelaburan strategik antarabangsa untuk masa depan negara. Untuk merealisasikan visi ini, SRC menerima pinjaman besar sebanyak RM4 bilion daripada KWAP. Namun apa yang sepatutnya menjadi pemacu ekonomi negara mula berubah menjadi suatu yang sangat berbeza. Inilah permulaan kepada sebuah kronologi yang akhirnya membawa kepada sabitan hukuman pada tahun 2020 hingga 2022. Inovasi yang hebat memerlukan struktur yang kukuh. Tetapi dalam kes SRC, strukturnya rapuh. Faktor utamanya, campur tangan politik peringkat tertinggi. Apabila seseorang pemimpin memegang terlalu banyak jawatan penting, check and balance mula hilang. Lembaga pengarah gagal bertindak bebas. Lebih mengecewakan lagi, SRC dikecualikan daripada audit Jabatan Audit Negara. Tanpa pengawasan yang telus, keputusan kewangan dibuat mengikut arahan politik, bukan kepentingan profesional lagi. Ini adalah kegagalan takbir urus yang amat serius. Berkenaan dengan pelanggaran undang-undang dan hukuman ataupun kita panggil sebagai the reality, dalam dunia yang kita impikan, tiada siapa yang mengatasi undang-undang. Skandal ini melibatkan pelanggaran yang amat serius, salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, pecah amanah dan pengubahan wang haram atau singkatannya adalah AMLA. Keadilan akhirnya ditegakkan. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Ini bukan sekadar hukuman, tetapi ini adalah mesej kepada dunia bahawa di Malaysia, integriti tidak boleh dijual beli. Kes ini juga kini menjadi rujukan paling penting dalam sejarah undang-undang negara kita. Apabila integriti dicabar, kesannya sangat mendalam. Negara mengalami kerugian dana awam yang besar dan reputasi kita di pesada antarabangsa tercalar. Pelabur asing mula hilang keyakinan. Tetapi impak yang paling menyedihkan adalah kepada rakyat. Kos sara hidup meningkat, hutang negara bertambah dan nilai ringgit terjejas. Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ia adalah isu sosial yang membawa kepada perpecahan dan kekecewaan dalam masyarakat kita. Langkah mengatasi dan reformasi. Kami di sini bukan hanya untuk menunjukkan masalah, tetapi untuk membincangkan penyelesaian. Kita perlu reformasi tadbir urus dan drastik. Ini termasuk memperkukuh kebebasan SPRM dan memastikan undang-undang perolehan kerajaan lebih ketat. Kita perlu audit yang wajib dan tulus. Namun, perubahan sebenar bermula dengan pendidikan. Budaya toleransi sifar terhadap rasuah mesti dipupuk dari semua peringkat. Kita perlu membina semula budaya accountability dan amanah sebagai teras identiti kita. Assalamualaikum. Sekarang saya akan teruskan dengan penutup. Sebagai penutup, apa pengajaran terbesar bagi kita yang boleh kita dapat? First, tiada siapa yang kebal daripada undang-undang. Integriti seorang pemimpin adalah penentu kepada
sesebuah negara. So, skandal SRC adalah salah satu peringatan yang mahal kepada kita, tetapi memberikan kita peluang untuk membina semula Malaysia yang lebih bersih dan halus. Kerana pada akhirnya, integriti adalah melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Ingatlah bahawa Allah sentiasa melihat. Mari kita pilih untuk melakukan perkara yang betul demi masa depan kita bersama. Sekian daripada kami. Terima kasih.